iaitu Ricky Saidon. Betul-betul you buka mata bila you pergi Indonesia. So we can die anytime. Okay. You akan mati bila-bila je. Betul juga. Which is true. Betul. Satu lagi sebab FOMO ataupun sebab social media lah kan. Bila kita main social media, lalulah kat FYP, trend, orang pergi sana, orang jalan kat sini. Sama lah macam I pergi Sapa. I pergi Sapa pun sebab TikTok yang introduce. Actually, umur I 27. Kawan-kawan I dah start travel daripada start kerja awal-awal dulu kan. Tapi I tak start lagi lah. Masa tu belum mampu. Assalamualaikum dan hai. Apa khabar? Kembali lagi dalam seksi podcast yang baru. Dan hari ini kita nak cerita tentang topik yang rasanya semua akan suka, iaitu travel. Dan dalam sesi hari ini, kita nak cerita tentang persediaan sebelum travel. Bersama kita hari ini, kita ada tamu kita, iaitu Ricky Saidon. Rick Saidon. Hai Rick semua. Saidon. Ya, minta Assalamualaikum. maaf. Okay, minta maaf. Tak apa. Honest mistake. Yes, okay. Tak apa, kita nak berkenalan dulu dengan Rick Saidon. Kita boleh cerita sikit tentang you, background you sekarang ni, mungkin you kerja apa sekarang ni kan? Okay, hai semua. Saya Rick Saidon. Kalau ada yang kenal dekat TikTok, saya seorang content creator di TikTok. Dan juga saya seorang jawatannya social media assistant manager. So kerja dia macam social media management lah di sebuah agency, di sebuah agency social media. Itu kerja hakiki lah. Dan content creation di TikTok itu part time job, side job. Macam tu lah. Ya, Kira sambil-sambil lah kan? Sambil-sambil. Sebab you pun menjaga social media kan? Betul. Okay, jadi macam sekarang ni macam you tengok kan, kira you punya account sekarang ni dekat TikTok tu, you punya demographic, kira you punya followers lah. Kira macam you dapat detect lah daripada age berapa? Age berapa Dia kalau tak silap lah last, sebab kita kadang-kadang kita kerja, kita check kita punya analytics kan. Yes. Dia daripada umur 20 sampai 35 macam tu. And 70% perempuan, 30% lelaki. Itulah. So kira macam age ni lah yang sebenarnya yang kita nak eager untuk keluar. Betul. Untuk pergi travel kan. Betul. So kita untuk sesi hari ni kita nak tahulah kira macam you kan. Macam you ada tahu you ada travel juga. Betul. Pergi dekat dalam ni Vietnam tak silap saya. Last saya pergi Hanoi dengan Sapa. Itu kira berapa tahun lepas ke tahun ni juga? Tahun ni. Last pergi Jakarta sebenarnya. Okay. Last pergi Jakarta, sebelum tu pergi Hanoi Sapa. Itu yang tahun ni lah. Tapi tahun ni adalah tahun yang saya start travel. Tahun-tahun sebelum ni banyak travel dalam negara je. Tahun ni travel luar negara. Yes, okay. Kita nak tanya soalan first lah kan. Macam ni, kita nak tanya. Travel ni berbanding simpanan, itu kira macam travel dulu ke atau kita menyimpan dulu? Kalau pada pandangan you, itu hak masing-masing ke untuk decide benda tu? Okay, dia hak masing-masing. Okay, alright. Tapi dia hak masing-masing, tapi at the same time masih lagi lah dinasihatkan untuk kita menyimpan. Travel tu sebenarnya orang FOMO kan sekarang. Betul. Orang akan macam nak travel, tapi at the same time simpanan tu penting lah. Kena simpan. Ya, betul. Sebab sekarang ni lagi pun sekarang ni dah tak ada dulu macam PKP susah sikit kan. Bila dah tak ada sekatan tu, kita bila tengok scroll social media, nampak tempat ni best. Lepas tu kita nak rasa sendiri nak pergi kan. Lagi satu sebabnya, di pandangan saya lah kan. So bila anak muda ni rasa nak travel ni sebab masih muda lah. Masih kuat kan. Sebab bila dah berusia, takut sakit pula kan. Betul. Macam mana cara you, kalau macam you sebelum pergi kan, macam you rancang satu-satu tempat tu, you akan ada buat special fund ke macam mana? Oh, okay. So, untuk saya kerja dan ada side punya kerja kan. So, saya punya cara adalah saya semua simpanan lah, semua jenis. Simpanan untuk emergency ke, untuk kalau kata ada target nak beli kereta ke, benda-benda macam tu lah. Whatever yang macam personal leisure ataupun emergency tu sebenarnya duit daripada part time job, daripada side hustle lah. Tapi sebab saya tahu saya ada side hustle tu. So sebab saya ada side hustle tu, duit side hustle tu memang masuk tabung untuk different reasons lah. Tabung yang untuk travel, tabung yang untuk tabung untuk emergency. Tapi travel ni punya tabung dia taklah
travel ni punya tabung, dia taklah sentiasa, dia taklah macam naik lepas tu baru kita guna. Dia saya simpan, kalau dah cukup beli flight ticket saya beli. Dah cukup untuk book hotel, lepas tu saya book. Macam tu lah, sebab kalau kata nak tunggu penuh tu macam lambat sikit. So selalunya I book in advance lah. Macam 3-4 bulan at least dah book hotel, dah book flight. So macam jauh sikit. So sebab kita kerja part time, kita kerja side hustle yang macam kadang-kadang duit masuk, kadang tak masuk. So bila duit tu masuk, kita dah bagi tahu, okay, duit ni memang untuk book flight, duit ni memang untuk book hotel. Yes, betul. Tapi memang tak sentuh yang kata kita punya tabung emergency tu. Memang sebab dia, kita letak asing lah. Okay, sebab macam you cakap tu lah, kita kena start plan daripada awal lah. Macam biasanya macam ada tawaran special lah, macam biasa penerbangan kan. So, masa tu kita lock dulu. So, Betul. Ini macam tips untuk travel lah. Kita lock dulu tempat tu, kita lock kita punya flight dulu. Betul. Yang kemudian tu nanti lah bila dah dekat masa tu. Dia seeloknya kita lock lah yang jauh-jauh kan. Kalau kata lagi 6 bulan pun lock je dulu flight tu dulu. Lock dulu flight. Lepas tu nanti dah kumpul duit, dah boleh beli hotel, dah boleh book yang macam ada train tickets ke apa-apa itinerary yang kena bayar dulu kan. Masa tu baru kita book. So by the time kita nak travel, kita nak terbang tu, kita kena simpan duit belanja je. Yang lain semua dah settle lah. So itu cara I lah. Okay, so macam you kata you baru travel yang luar negara kan. So masa tu you travel tu solo ke atau dengan yang kawan? Okay. So mungkin boleh share sikit kan you punya pengalaman travel. Pengalaman travel tu lah. Yes. Okay, so 8 hari dekat Vietnam, 4 hari dekat Hanoi, 3 hari kat Sabah, macam mana, lebih kurang macam tu lah. So 2 location. So yang tu memang best dan kita orang tak berjimat. Kita orang bukan tak berjimat. Dia sebab I tak pernah pergi luar negara sebelum ni. Tak pernah travel luar negara yang sebagai seorang orang dewasa. Tak pernah. Memang travel dalam negara je. So bila start keluar, dia jadi tak geti yang macam, ada Grab ke tempat ni? Ada ke servis untuk ni kan? Kita bantai yang mana dapat, kita ambil je lah macam tu. So kadang-kadang kalau kata orang dekat sana tu kan, dia kata kita tak tahu ada Grab, so kita tahan taksi. So taksi tu kata, contoh dekat Vietnam tu kata, okay, 800,000 dong. Kita macam 800,000 berapa? Okay lah. So bayar main bayar je. So last sekali bila total lah memang mahal lah, tapi tu mistake lah. Tapi itu pengalaman first, so banyak buat silap. Okay, macam you travel pergi Vietnam tu kan, ada tak yang you rasa macam kena scam ni? Yang ke yang insiden apa taxi? Actually scam ke apa? Actually scam lah. Actually tak ada orang scam. Actually tak ada orang scam, tapi ada benda yang sangat kelakar berlaku kat Vietnam tu. Kita orang pergi baru sampai, kita orang sampai Hanoi. So Hanoi tu jalan-jalan sendiri, memang banyak mak saleh. Hanoi tu macam tempat mak saleh. Macam nak cakap? Tourist punya place. So memang orang lokal dengan orang luar tu sama banyak. Tapi bila sampai Sabah, banyak gila orang lokal. Memang banyak orang lokal. Lepas tu, masa mula-mula sampai tu, disebabkan Sabah sekarang tengah viral tempat orang pilih untuk travel kan. So orang kat sana friendly. Itu kita punya assumption lah. Bila kita sampai sana, kita assume yang macam, friendlynya orang lokal kat Vietnam ni. So kita pun macam, okay, layan je lah kan. So ada sekali ni, tengah jalan, masa tu nak buat apa lah? Lupa, tapi tengah jalan ada orang tahan. Orang tu dia pakai topi yang macam orang Vietnam punya traditional topi tu. Lepas tu dia ada bawa bag yang orang tenunan orang Vietnam tu lah. So dia tahan me and my friend. Lepas tu dia tahan, dia datang. Lepas tu dia tanya nama siapa, dari mana, macam berapa lama kat sini, apa semua. So sembang lah. Sebab macam kita pun first time macam pergi luar negara, jumpa orang yang bukan orang bangsa kita. So macam kita pun macam intrigue tau, nak tanya pasal dia dengan negara dia apa semua. So kita layan. Lepas tu dia keluarkan gelang. Dia pun ikat kat tangan. Dia kata, this is a gift. Friend, you are from Malaysia, we are friends. So dia pun ikat. Lepas tu? Dia pun ikat. Macam okay. Lepas tu okay lah, diikat satu dekat tangan I dengan my friends lah. Dapatlah ikat tu juga. Lepas tu dia kata, okay, by the way, I pun ada jual bag. Dia kata. So macam, okay. I macam, okay. Lepas tu mula-mula macam okay lah, why not beli? Sebab benda tu boleh jadi souvenir. Kalau I tak pakai, maybe I boleh bagi my mum. Lepas tu harga dia memang teruk lah. Memang satu beg tenun tu dia boleh jual RM150, RM200.
So memang mahal. So kita macam nak beli pun macam kenalah, nak beli souvenir pun macam adalah bajet juga Yalah, kan. betul lah. So in the end macam tak apalah, it's okay. So daripada dia punya mula-mula tone yang macam hi, you we are friends, tiba-tiba dia macam lah you. You only want free things. You liar lah. Maksud dia memang dia mencarut habis lah kat situ. Totally tukar lah. Dia totally tukar. Lepas tu kita orang dah pusing belakang, kita dah berjalan, dah get away from the local person tu. Dia masih menjerit, you from Malaysia, you liar, jerit kan. Sampai kita orang sampai sekarang bawa balik je lah gelang tu. Takkan nak buka. Sebenarnya takut dia menjerit kan. Apa kira gelang tu dia punya free gift lah untuk dia memang free gift. Dia memang. Sebab tu dia marah. Dia kata I nak benda free je. Yang bayar tak nak. tu pengalaman yang memang ingat lah. Memang I rasa macam I rasa orang yang biasa travel akan expect benda tu. Tapi sebab I first time kan. So macam faham. Sebab selepas tu memang hati-hati. Betul. Bila kalau macam kita travel ni, kalau orang tu terlebih friendly, kena jaga-jaga lah. Betul. Sebab dia mungkin akan offer something. Lepas daripada tu kita lepak kat kafe. Ada balcony. So kita tengok kat luar, every time kita nampak turis, kena tahan kita. Alamak, kena scam macam kita juga. Kena maki aja gini. Tapi ada tak orang yang beli daripada Actually ada je orang yang macam beli, yang macam betul-betul beli. Kalau dia orang US, duit dia $, berapa $, je kan. So dia beli je lah kot. Tapi sebab kita ringgit, walaupun duit kita besar, dia taklah besar sangat yang macam suka hati nak belanja RM100 kan. So I rasa orang lain memang beli. Mak Saleh memang beli. Tapi you kira lari lah. I lari sebab kedai souvenir lagi murah. Betul. Tak tahu benda yang sama kan. Benda sebab sama kan. RM10 ke kan. Dia first yang kita jumpa dia, kita tak tahu price macam mana kan. Dia cakap dia buat kat rumah dia, kat kampung lah, homemade lah, apalah. I rasa sama je. Yelah tu. Okay, kita nak tanya sikit. Yang seterusnya adalah, okay, ni macam kita tak nak yang klise lah. Ni tips simpanan kewangan you lah. So macam you cakap tadi kan, macam you mungkin ada something yang orang kata kena buka tabung ke dekat bank ke macam ni kan. So macam you ada tak macam you simpan duit RM1 ke RM5 ke? I ada tabung yang dekat apps bank punya yang ada tabung tu. Kadang-kadang dia ada auto deduct kan. Okay. Kita panggil apa? Apa change lah. Yang macam kalau kita spend RM1 70 sen, 3% dia lebang dalam tabung. Okay. Dia spare change. Kalau macam saya punya bank, dia panggil booster. Booster spare change tu. Kadang-kadang guna benda tu lah. Tapi kita sendiri pun ada masukkan juga macam dapat job tepi yang macam payment lebih, masuk sikit. So tabung yang tu je lah. Tapi other than that, I simpan juga dekat macam yang investment punya places supaya susah nak keluar sikit. Sebab ada limit berapa banyak kita boleh keluarkan sebulan kan. So susah, so kita simpan je kat situ. Tapi actually kalau I dah masukkan, I ada habit tu yang kalau I masukkan duit dalam tempat yang kita panggil savings, I susah nak keluarkan. Memang susah nak keluarkan sebab macam contohlah RM5,000 untuk travel. Lepas tu dalam emergency fund ada banyak ni. So memang kalau RM5,000 tu habis, dah tak boleh guna. Memang itu benda yang I cuba lah. Sebab takut. Sebab I rasa emergency savings ni, simpanan ni dia penting. Bukannya macam untuk kalau kita nak beli rumah ke, beli motor ke, beli kereta ke. It's more to like macam kalau kau tiba-tiba kena masuk hospital. Masa tiba-tiba kau accident, tangan patah. Masa tu kena pakai duit masuk hospital kan. Betul. Kadang-kadang macam hari tu actually real story, my brother, dia kena langgar kereta, patah bahu. Beratus-ratus ke beribu kat kena dekat PPUM. Macam tak, I rasa macam time tu lah yang kau nak perlukan duit kau kena tolong orang, family kau ke, duit kau untuk kau sendiri patah tangan ke. So time tu lah I rasa macam perlunya ada yang pentingnya ada savings. Dia bukanlah macam untuk beli kereta, beli motor sangat pun. Sebab lagi satu emergency saving ni, kalau macam kita pergi travel lah kan, dia penting kalau macam unexpected things yang berlaku lah. Betul. So tiba-tiba kita kena masuk hospital ke. Betul. Sebab sebelum ni tak pernah jadi kat saya lah. Tapi terus saya punya pembacaan kan. So macam kalau lagi-lagi macam geng yang macam ride motor kan. So kalau ada accident dekat Thailand tu, memang mahal. Betul. So, sebab tu kena macam at least benda first kena beli insurance lah kan. Insurance, travel insurance. Betul. Dan lagi satu sebab benda-benda macam tu lah. Sebab kadang-kadang ada certain place kita kena bayar dulu, baru claim kemudian. Betul. So ni salah satu main pentingnya ada savings lah bagi saya. Sebab kadang-kadang I rasa orang sekarang ada habit yang macam selagi bank tu tak kosong, selagi itulah aku tak miskin. So gunalah, kalau kata dalam bank ada RM17, macam strawberry tu harga RM17, so belilah. Sebab belum kosong lagi lah. Macam tu lah. I rasa budak-budak orang-orang sekarang ada habit tu, which is not good. But
Orang FOMO. So okay, macam ni I nak tanya satu soalan. So kalau macam kita macam pergi travelling kan, Okay. boleh tak benda tu dianggap sebagai satu pelaburan untuk diri sendiri? Kalau yes, apa pandangan you? I rasa it is a investment for yourself. Dia bagi you satu sebab of course it's a reward. It's a reward to yourself and your body. Sebab kita penat kerja. Kita kena ada benda yang kita look forward to. Jadi kita tak boleh kerja tanpa ada benda yang macam memberi hadiah kepada kerja keras tu. So kita lah yang kena bagi hadiah tu. Kita lah yang kena book that trip. Kita lah yang kena belanja diri sendiri, makan sedap sikit ujung bulan. Kita lah yang kena beli kereta baru bagi diri sendiri rasa happy. So itu adalah benda yang investment yang of course lah bukan investment yang mendatangkan duit balik, tapi dia investment untuk diri kita rasa happy, untuk kita rasa macam hidup ni ada makna. So penting dia, it is an investment, but the return is in yourself, within yourself. Sebab kita keluar lagi pasal travel kan, kita keluar negara, kita satu sebab kita nampak benda baru, dia macam very menyegarkan otak, eye opening. Yes. Otak you rasa macam bestnya kadang-kadang kan. Lagi-lagi bila kita tengok nature, I suka gila tengok nature. Pergi Sabah tu nak tengok Gunung Ganang kan, kita ciptaan Tuhan. Kita tengok ciptaan Tuhan yang kita belum pernah tengok kat Malaysia, tak nampak. Pergi keluar negara. So it is an investment lah. It is an investment untuk kita punya well-being. Sebab kalau kita kerja makan, duit habis, lepas tu kerja lagi, lama-lama kita pun jadi suram lah, nampak macam nak mati. Okay lah, tapi kalau macam dari saya lah, macam pelaburan diri tu betul. Sebab bila kita keluar negara ni, kita dapat satu pandangan baru lah. So macam kalau kita, contohlah kita travel pergi macam you pergi Jakarta kan, kita dapat tengok, kita boleh banding kehidupan diorang dengan kehidupan kita. Betul. Okay. Itu betul. Dia ramai orang macam kurang gemar dengan perbuatan yang macam kita tengok orang susah, kita rasa senang macam tu kan. Orang kata elok, tapi bukan tak elok sebab apalah, bukan sebab kita, orang kata romanticizing poverty, macam tu lah. Tapi betul-betul you buka mata bila you pergi Indonesia, bila you pergi Jakarta. Sebab kita kat sini, kita rasa kadang-kadang kita rasa susah, hujung bulan rasa tak cukup apa. Tapi bila kita kat sana, kita realise yang macam we have it a lot better. So dia sangatlah buat kita rasa bersyukur sekejap. Bila kita kat sana, kita macam aku ni, kalau aku duduk sini, aku orang kaya ni. Masa tu bila I ada kat Jakarta tu kan, cakap kalau aku duduk Jakarta ni, aku orang kaya ni. So bila dia buat kita rasa bersyukur. So benda-benda macam tu lah bila you pergi negara orang, you tengok-tengok kan. Lagi-lagi dekat Southeast Asia, Malaysia sebenarnya maju lah. Ya, betul. Malaysia sebenarnya negara yang macam maju. Bila you keluar negara, you tengok macam, oh, negara aku sangatlah okey. Okay, kita nak tanya soalan ni lah. Macam you kan biasa you punya viewers kira macam is 20 to 35, betul tak? Kira macam dikira muda lah ni kan. Betul. So macam pada pandangan you, kenapa sekarang ni macam anak muda lagi suka travel berbanding simpan duit? Kenapa anak muda lagi suka travel berbanding simpan duit? Sebab I rasa orang muda sekarang dia hidup dalam prinsip yang macam you only live once. YOLO. So memang kita hidup satu yang sebab kedua ni lebih negatif lah, which is orang rasa macam we can die anytime. You akan mati bila-bila je. Betul juga. Which is true. Betul. Tapi so diorang lebih rasa macam bila aku ada duit ni lah yang aku patut guna untuk travel. Ataupun diorang rasa macam dah tua nanti mungkin tak ada tenaga untuk travel. Itu satu lagi sebab FOMO, ataupun sebab social media lah kan. Bila kita main social media, lalulah kat FYP trend, orang pergi sana, orang jalan kat sini. Sama lah macam I pergi Sabah pun sebab TikTok yang introduce ke Sabah Vietnam tu, buat I rasa macam nak pergi Sabah lah first trip. So sebab tu I pergi Sabah. So I rasa sebab pressure social media tu, orang rasa macam diorang kena hidup dululah sebelum macam ada simpanan tu. Tapi walaupun benda tu berlaku, it doesn't make it a good thing lah. Okay, soalan ni macam panas sikit lah ni. Macam you pernah lepas pergi travel kan, you terus rasa macam pokai ni, kira pokai lah. Lepas tu apa langkah you buat kira macam nak recover balik? Sebenarnya
Tak pernah. Okay, bagus. Itu bagus. Kita nak dengar yang tu. Tak pernah balik travel pokai. Satu, tak pernah balik travel pokai. Satu lagi, I suka plan my travel date sebelum gaji. So masa balik travel tu gaji masuk. Usually tak pokai sebab memang dah ada kita ada different card bank card yang untuk international spending kan. Memang letak duit dalam tu, memang kena guna banyak tu je. Kecuali kalau ada emergency, tak boleh buat apa lah. Tapi untuk spending memang limit kat situ je. Lepas tu memang budgeting Budget sekarang boleh guna ChatGPT. Boleh guna ChatGPT, tulis kat situ macam saya ada 5,000 nak pergi Hanoi. Macam mana nak plan. So dia akan tolong. Memang dia cakap 5,000 sebenarnya agak tight. Ni boleh. Macam tu lah dia akan tolong So memang kena strictly ikut lah. So like all other things in life kena strict ikut plan ataupun ikut tips tu. So alhamdulillah okay. So memang tak pernah lagi balik pokai. Satu sebab planning, satu lagi sebab memang balik lagi few days gaji. Memang I plan macam tu sebenarnya. So so okay je. So kiranya saya first time dengar ni macam orang travel, kira macam plan travel tu through AI. So macam so it's a good thing kan, betul tak? So macam okay, upcoming ni kalau tak silap saya you nak pergi Uzbek betul. Betul. So you dah start plan benda untuk ke Uzbek tu ke? Dah start planning dah. Dah ada budgeting sekali. Okay. So memang dah tanya ChatGPT. Okay. So ChatGPT kata boleh pergi Uzbek dengan bajet banyak ni. Tapi dia on macam mid range. So tak boleh duduk hotel mewah. Tak boleh ni. So dah ada buat planning tu. So it's very helpful lah sebenarnya untuk orang yang nak travel. Tanya ChatGPT bagi bajet bila nak pergi apa, and even kadang-kadang dia akan bagi tahu. Dia kata you nak pergi, contoh dia kata you nak pergi Vietnam masa-masa ni ke, macam tak sesuai sebab cuaca agak ni. Dia benda macam tu pun boleh membantu sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kita fikir macam musim sejuk best lah pergi kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya contoh macam kat Sabah musim sejuk tak nampak view, kabus je. So benda macam tu pun AI boleh bantu. So boleh tanya AI. Yes. Okay, macam tadi you cakap you tak kira macam you at least akan ada saving lah bila you balik kan. Betul. Jadi apa risiko terbesar kalau macam kita ni asyik travel kan, lepas tu tak menyimpan langsung? Risiko dia kalau kata anything happen, apa-apa berlaku, kita masa tu lah nak kena pinjam duit orang lah. Let's say for example contoh accident, let's say kita kadang-kadang kita fikir kita accident ada insurance kan. Tapi kalau macam for me kalau small accidents you nak guna your insurance, lepas tu NCD you jadi kosong. Lepas tu you punya contoh kata you bawa Vios, you punya insurance daripada 3,000 jadi daripada 1,500 jadi 3,000. Lepas tu nak daripada 3,000 tu nak jadi 1,500 makan masa dalam 5 tahun ke 4-5 tahun sebelum NCD tu jadi 55% balik kan. So even kadang-kadang benda macam tu pun kita fikir lah kan. So kalau ada emergency money, at least kalau accident tu boleh pakai duit sendiri dulu, tak payah claim kan. So kalau kata kita tak menyimpan langsung, benda-benda macam ni lah yang you tak dapat nak ada duit for. Accident ataupun tiba-tiba kena tolong family. Actually that's one thing for me. I rasa macam family is, I jaga my family very dearly So we jaga each other. So kadang-kadang ada orang yang perlu duit untuk ni, ada my mum perlukan duit untuk that. So that's another reason why I save lah for emergency, our own emergencies and emergency of macam orang yang kita sayang lah. Soalan kita dah cakap pasal emergency kan. Okay, pada pandangan you, apa benda yang paling tak nampak sebenarnya tapi sebenarnya itu adalah kos terbesar bila kita travel? Apa benda yang tak nampak tapi kos paling terbesar bila kita travel? Okay, so kalau hotel dengan flight tu of course you nampak. I rasa transportation. Transportation ni kita dalam sehari tu kita banyak guna. Especially dekat negara yang kita pergi yang tak ada train. Kalau kata pergi Jepun, pergi Korea kan banyak naik train. Tapi kalau kita dekat Southeast Asia banyak akan pakai naik Grab ke, taxi ke. So kadang-kadang kita spend. Tahu-tahu 500 dah habis dekat tu. Sebab lagi-lagi sebab dia currency lain. So kita agak-agak je. Tapi sebenarnya banyak. So I rasa one of the cost yang kita terlepas pandang selalunya transportation. Sebab makan of course kita boleh kira sambil order, boleh convert apa kan. So benda-benda macam tu lah. So I rasa transportation is one of the things yang kita terlepas pandang yang might cost you a lot.
Ya. Macam you cakap tadi lah, macam yang naik taxi tu dekat Vietnam tu. Betul. So kalau you convert sebenarnya berapa harga taxi tu sebenarnya? Untuk distance tu bagi you baloi tak? Bagi I masa tu tak berbaloi lah, sebab Sabah kecil je. Sabah tu satu town yang very small. Cuma masa tu I punya macam tempat tinggal tu dia jauh keluar sikit. Outskirt sikit lah. Outskirt sikit je. So masa tu dia charge berapa tapi duit Malaysia dalam RM70 lah. RM70, RM80. RM70, RM80. Macam pergi KLIA lah. Jauh. Tapi sebabkan kita dengar, dia sebab ini benda yang terjadi dekat I lah. My mistake, which is dalam otak I, kalau benda tu bukan 1 juta dong, dia tak mahal. Sebab sebab malas nak fikir, malas nak convert lebih-lebih kan. So I macam okay lah, kalau benda tu bukan 1 million dong, dia tak mahal. So as long tak exceed, kita boleh terima lagi lah. Kita boleh terima, lagi boleh pun masa consider. tu you naik berapa orang? Kira satu tu. Masa tu 4 orang. 4 orang, okay. 4 orang, so macam tak kira, bagi je, bantai je. So macam okay, tak sampai 1 million, okay, boleh lah, bagilah. Lepas tu balik-balik bila kita dah convert, rupanya mahal juga walaupun dia tak sampai 1 million. Dia macam mahal because the distance is so short. So tak make sense lah. So benda tu I rasa kena jaga-jaga. And other than that, maybe shopping, obviously kita dah budget kan berapa banyak kita nak shopping. Kalau kata souvenir pun murah je souvenir sebenarnya kalau pandai cari. So transportation, Okay. Definitely. Alright. Macam you selalu, kita macam bila kita tengok social media kan, kita tengok, ish, kawan dah sampai sini, kawan ni sampai sini pula kan. So kita pun rasa seronok sebenarnya kan. Betul. So macam mana you rasa tahan rasa peer pressure tu daripada nak travel ikut dia orang ni? Peer pressure dia rasa jugalah. Tapi I banggalah sikit untuk cakap benda ni. Tapi I adalah orang yang sangat self control lah. Macam I rasa macam we move at our own pace. Kita bergerak dekat kita punya pace sendiri. Lepas tu kita macam nak cakap I decide what I do, and I decide how I feel lah. So bagi saya, bagi saya kalau kata benda tu kita masih belum mampu, then tak apalah, sooner or later kita akan mampu. So kita plan yang mana kita boleh capai dulu. So peer pressure tu ada, and benda tu real lah. Orang kadang-kadang kita tengok orang sekeliling kita, kadang-kadang nak nampak juga yang orang terjerat dalam peer pressure tu. So it is bad kalau kita hidup berpaksikan apa social media ke, berpaksikan apa orang lain buat ke kan. So kita tak akan bersyukur, kita akan happy. Tapi for me, I memang actually I rasa sebab I memang diajar macam tu lah. Kita bersyukur dengan apa kita ada je. Kita cuba plan based on what we can afford. So in the end, at least you tak sembrono spend duit sampai bank account kosong. So walaupun you nak travel, at least within your, actually umur I 27. Kawan-kawan I dah start travel daripada start kerja awal-awal dulu kan. Tapi I tak start lagi lah. Masa tu belum mampu. Yelah, betul. Masa tu belum cukup duit. Tapi orang lain dah start travel dah. Tapi for me, okay, aku nak travel juga. Tapi I pergi Penang, I pergi JB, I pergi even Kuching pun I baru pergi tahun ni. So macam banyak tempat yang I tak pergi sebelum ni sebab duit belum cukup. Tapi kita rasa, walaupun kita rasa macam teringin, tapi kita ukur baju dekat badan sendiri. So tahun ni baru I start travel. But tahun-tahun sebelum I travel kat, tapi in Malaysia lah. Sebab Malaysia pun cantik lah. Banyak je tempat yang best-best kan. Okay, untuk tips travel, apa perkara something yang benda essential yang you kena ada sebelum you gerak? Perkara essential yang kena ada sebelum gerak. Yang benda yang paling penting you tak boleh tinggal setiap kali pergi trip. Yang I tak boleh tinggal. Ini personal personal. Oh, okay. Yang benda yang I tak boleh tinggal sebelum pergi adalah ubat migraine. Okay. Betul. I have a very bad migraine yang macam akan datang kalau cuaca panas sikit, sejuk sikit, ataupun tiba-tiba berangin sikit, terus macam tu. So betul, sebab ubat dekat negara lain mungkin mahal kan, dan mungkin kita tak jumpa pun farmasi dekat sana. Okay, so I lupa bawa ubat tu masa pergi Vietnam. Diorang I tak tahulah kalau nama dia apa, diorang describe tu as lain ke, but I use Google Translate lah, macam I ni migraine dia kata. Betul bagi Panadol. Sekarang no not Panadol, nak ubat migraine.
Kata ni this one. Macam last tak dapat. Balik Malaysia pun dapat migraine tu. Sakit kepala. Tapi dah hujung-hujung lah masa tu. Dah last few days lah. Tapi kalau macam makan Panadol dia tak jalan lah. Dia kurang lah. Dia kurang effect dia. Memang dia kira dia painkiller je ni kalau macam tu. Bukan Dia macam painkiller. Tapi untuk migraine dia lain sikit. Okay. So you ada tips tak macam mana nak elak daripada terguna duit simpanan ni bila you pergi travel? Macam nak terelak Okay, so I punya tips kan, dia bukan saja akan tak boleh guna ataupun tak akan terguna, walaupun dekat Malaysia pun I tak boleh guna. Sebab I simpan dekat satu bank yang tak dekat dengan, tak ada online banking. So kalau I perlukan sangat duit tu, I kena pergi ATM, kena keluarkan, lepas tu kena masukkan dekat account yang ada kad. So kalau I travel memang tak boleh buat benda tu. So memang tak akan terguna lah sebenarnya. So and even that card pun jarang bawa, card tu jarang bawa keluar. So my savings memang dalam tu lah. So even in Malaysia pun susah nak guna. So masa travel lagi letak kan. So kita bercakap tentang masa muda kan. Bila travel kena masa muda semua kan. You ada terfikir tak macam waktu kita dah berusia pun kena juga macam fikir waktu zaman kita dah berusia lah kan. So ada buat tak simpanan ke macam sebelum ni kita you pernah sekejap freelance kan. So ada tak macam percentage daripada apa you dapat tu you simpan sikit untuk masa simpan lah KWSP. KWSP lah. Sebab KWSP. So KWSP memang dah ada masa kerja. So pengalaman kerja I adalah 3 tahun. 3 tahun kerja dengan company. Setahun buat freelance. Sekarang baru tahun pertama kembali dengan company. So total 5 tahun. So sepanjang tu memang untuk hari tua memang KWSP tu kita tak kacau pun. Memang ada je. So tapi masa buat freelance dulu letak sendiri lah. Letak sendiri sebab kalau tak letak, sebab kita memang dah ada duit dalam tu. Daripada 3 tahun kerja tu kan, memang employers dengan duit kita sendiri kita letak. So memang dah ada. So kalau kata masa I buat content tu full time, I tak letak duit, then duit tu tak grow lah. Grow dividend je. Tak grow as in kita punya contribution. Kalau kita masuk sendiri, dia akan grow lagi besar. Betul, kita boleh masuk sendiri kalau kita nak lagi banyak kan. Sebab tu ada some people, diorang punya macam umur dia muda lagi tapi savings dia banyak gila dalam KWSP sebab dia buat sendiri. Betul. So masa kerja dulu self contribution, memang masukkan every month, dapat payment masuk. And sekarang memang kita gaji ada, so dia masuk. So kalau ada duit lebih, payment besar sikit ke, kita tambah juga. So itu untuk masa tua lah. Sebab kita pun sebab kan dia ada calculator. Ya betul lah. Kita kan KWSP punya account kan ada calculator yang macam untuk project berapa banyak duit kita ada masa pencen kan. So bila tengok benda tu kadang-kadang macam okay lah, tak nak sentuh lah. Ya betul. Aku tak nak sentuh sebab macam teringin nak tengok. Tapi susah lah sebab bukan macam susah nak sentuh sebenarnya sebab kita rasa macam sayang duit kan. Sebab kita kalau boleh lepas 55 tak nak kerja. Ataupun lepas 60. Lepas 60 kita kalau boleh tak nak kerja. Mana tenaga pun ada ke tidak nak kerja sebenarnya kan. So memang tak sentuh. Memang account 3 tu tak sentuh, tapi itu pun macam kalau kata emergency at least ada, but so far memang tak pernah guna. Okay. I rasa satu benda yang lupa nak cakap. Okay, boleh. I tak guna credit card masa travel. I rasa ramai orang guna. Okay. I rasa ramai orang guna credit card masa travel. Tapi credit card you ada? Ada. Okay, so many. Tapi I tak guna credit card masa travel sebab actually sekarang credit card tu dah tutup sebab I tak nak guna. Sebab kalau ada credit card tu, dia bad habit tu datang. Yes. Kalau I ada credit card tu, bad habit tu dah macam datang sekali dengan card tu. So card tu mula-mula I tak guna, lama-lama I tutup. Tapi masa travel I tak pakai sebab I rasa macam ramai orang bagi tips bila pergi travel pakai credit card. Sebab interest rate China tak, bukan interest rate, apa kita panggil, exchange rate rendah ke China tak. Tapi I rasa ada je kad lain yang exchange rate sama rendah. So I tak guna credit card sebab I takut I terlebih guna. And possibility untuk terlebih guna tu memang ada, memang agak tinggi. Sebab kad tu macam kan dia limit agak tinggi berbanding dengan kita punya ni kan. So so in the end tak pakai. So I rasa itu satu benda yang membantu lah. Bila kita tak ada credit card, bila kita tak bawa credit card pergi travel, I rasa macam it helps to control. Okay. Tapi at the same time, maybe ada setengah orang simpan untuk emergency purposes lah. Tapi I tak ada sebab sekarang dah tutup. It takes a very strong you punya will self-control. Self-control. It takes a very strong self-control. Yeah.
Selagi-lagi orang muda, susah sikit. Betul. iPhone baru keluar terus macam nak kan. Terus 12 Terus months nak installment. 12 kali bayar. Betul. Ayo, Okay, lepas tu tips-tips untuk travel lah. So macam tips travel Tips travel, get the best deal lah sebenarnya. Get the best deal. Cari time flight paling murah. Sebenarnya tips-tips yang online tu betul. Ada setengah orang kata beli flight ticket pukul 3 pagi. Actually memang agak murah time pagi-pagi. Ada orang kata beli yang kan sekarang semua apa kita panggil website bookings tu dia ada hotel plus flight yang a bundle tu. Itu pun murah juga. So cuba untuk savings and guna AI. Yes, guna GPT. AI. Actually tanya, it's very very helpful sebab kita plan sendiri kan. Keluar list hotel berapa ringgit, flight berapa ringgit, susah. Tapi AI dia memang bagi tahu, oh you ada 5,000. Okay, ini plan you untuk 5,000. And kita just try to keep within the budget and bawa duit lebih sikit untuk emergency and should be okay lah. And make sure korang pergi kena dengan dia punya ni lah, season, okay. Kena make sure season tu betul, kalau tak baju salah bawa. Betul juga. Sebab setiap negara lain-lain dia punya cuaca dia. Dia lain. Sekarang ni lah. Dia kadang-kadang dia winter tapi dia tak sejuk sangat. Tapi ada setengah tempat tu dia winter tapi sejuk gila. Macam dekat Sabah tu? Yang dekat Sabah tu dia punya mungkin sebab tak biasa. Tapi dia punya temperature tu tak rendah sangat. Tapi dia punya sejuk tu memang menggigil. Tapi kebetulan ada masa tu sebelum pergi ada video kat TikTok lalu. Orang tu dekat Sabah berkabus and dia pakai winter jacket. So sebab nampak video tu, so I bawa winter jacket. Tapi kalau ikutkan temperature memang tak bawa. So just prepare more lah. Kan takut kalau tak memang sakit lah. Tapi kira winter jacket tu pakai tak? Pakai. Okay, memang sejuk lah. Memang sejuk. Okay, apa top 3 tips yang you sendiri praktikkan bila you pergi travel? Okay, top 3 tips travel. Satu adalah jangan ikut nafsu lah. Kena ikut poket. Sebab kalau kata kat luar negara duit habis, tak ada siapa nak tolong. Kita dekat negara orang kan. Lepas tu nombor 2 adalah ini tips saya buat masa sekarang. Tips saya adalah pergi ke negara yang mata dia kita currency dia lebih rendah daripada kita. So kita akan rasa kaya dekat sana. So kita nak spend pun tak adalah macam boleh boros, tapi at least selesa. Dan tip nombor 3 adalah ukur baju di badan sendirilah. Ukur baju di badan sendiri supaya kita tak macam berlebih-lebih lah spending tu. So sebab kita ada, kalau kita travel ada hotel mahal, hotel murah, ada hotel budget. So kita kena plan based on our kemampuan. So as long as dapat travel tu dah mewah dah sebenarnya. Kalau dapat travel tu sebenarnya kita dah seronok, dah kaya dah. So kalau kena duduk hotel budget sekalipun, should be happy. So itu dia top 3 tips. Apa tips kewangan you yang you pernah cuba untuk travel yang unik tips tu unik. Okay, I tak buat. I tak buat, tapi I pernah dengar orang buat. Orang diorang kan kadang-kadang kita ada cash kan. Kita, walaupun sekarang digital tapi orang masih guna cash for different reasons. So diorang simpan based on the colour. So kalau kata diorang punya rule adalah setiap duit warna merah kena masuk tabung. Then setiap kali ada duit warna merah dia kena masukkan dalam tabung. So macam, tapi merah tu agak banyak lah sebenarnya. Tapi ada setengah orang dia letak hijau lah. Hijau paling common lah. Yang I baca hijau paling common. Sebab RM5 macam okay lah, good value kan. Yang penting kena simpan baik-baik. So simpan baik-baik. Kena cari tempat yang untuk simpan elok-elok lah. So setiap kali dapat duit warna yang kita target tu, yang kita set tu, kita letak tepi, kita simpan. Sebab saya setuju juga. Sebab kadang ada yang kalau ikut warna ni kan, kadang susah dapat warna oren lah. Warna duit RM20. Warna oren. Oh, RM20. RM20 tu jarang dapat. Tapi bila RM20 je, RM20 lah, simpan. Betul. Simpan. Tapi benda tu kalau macam jadi habit, kita kena set lah. Contohnya dalam masa setahun ke, dalam masa 3-4 bulan setiap kali dapat duit warna tertentu, kita simpan. So nanti by the end of time tu kita kira berapa, maybe benda tu jadi budget kita untuk travel. So maybe kalau dah kumpul-kumpul dapatlah
RM5,000. Oh, So mana tahu? Oh, ya. So, RM5,000 Banyak awak pegang cash ni. Awak banyak pegang cash ni. Dapat RM5,000, pergi mana yang boleh pergi dengan RM5,000. Tapi benda tu boleh be anything Yeah. Boleh jadi guna untuk apa-apa. Maybe flight ticket je kan. So things like that. Good advice sebab katalah macam saya lah kan. Sehari dapat RM10. Seminggu kata 40. Lepas tu dah dapat 12. Okay, banyak lah. Banyak. Boleh lepas nak buat makan lah. kan. Okay. Yep. So lagi satu. You sekarang dah berkahwin ke belum? Belum. Okay. So sekarang ni kita soalan untuk macam single dengan berkeluarga ni. Adakah bila kita tu single atau berkeluarga ni, dia akan ubah cara kita travel untuk plan trip tu? Sangat. Sangat. Dia akan berubah sebab kita bila single ataupun bila kita travel dengan orang yang juga single, so dia lain sebab kita boleh buat apa je yang kita nak buat. So whether it be benda yang adventurous ke, benda yang casual ke, dia lebih senang untuk ngam. Tapi bila you dah ada family, you akan kena cater untuk anak-anak, ataupun kena cater untuk your wife, kena cater untuk kalau bawa mak ke kan. Kalau bawa mak ke, kena cater untuk yang sesuai dengan orang tua. So dia jadi lain. Dia jadi planning tu maybe tak boleh nak ekstrim sangat. Tak boleh banyak gunung kan. Takkan nak bawa baby banyak gunung. Things like that lah. Yelah, so ataupun maybe ada setengah orang ada macam maybe I'm not sure, tapi bayi yang kecil lagi kalau naik flight maybe akan menangis kan sebab sakit telinga. So benda macam tu. So plan dia lain, plan dia jadi different lah. So untuk orang yang berkeluarga lebih, I rasa dia lebih susah. Orang bila kita single, mungkin sebab tu ramai orang chase tu untuk pergi travel sekarang sebelum kahwin kan. Sebab bila dah kahwin, dah ada anak ke, dia jadi rumit sikit. Tapi masih boleh lah. Kan ada setengah orang kata dah kahwin susah. Tapi tak lah, boleh je. Lepas kahwin boleh. Tapi lain sikit planning dia. Yalah. Okay. Tapi kalau macam, kalau you kan, you travel dengan family, macam you bawa mak ayah jalan kan, apa yang penting kan untuk travel tu? Kalau I bawa parents, yang paling penting adalah berapa banyak jalan. Berapa banyak kita kena jalan. And kalau boleh, the least yang paling kurang. Sebab my dad dah tua, lutut dia sakit, lutut dia bengkak. So dia tak boleh jalan jauh. So kalau dia jalan jauh, either tempat tu boleh sediakan wheelchair, ataupun kena ada tempat untuk dia rehat lah. So that's the difference lah kalau kita bawa family. Kena cater orang lain. Bila kita jalan sendiri, even kadang-kadang kalau kita jalan dengan kawan-kawan pun, masing-masing single, aku kalau tiba-tiba nak banyak gunung, kau nak pergi mandi air, keluar air panas ke, punya pasal. Pergilah buat benda masing-masing. Betul. Tapi bila berkeluarga, everyone have to, macam it has to. Kita kena gerak sekali. So dia lain sikit planning dia. Ya, betul. Kalau lagi-lagi kalau ada anak kecil kan, kita bawa pergi mandi tu kena jaga. Betul. Bila bawa budak kecil, mata tu sentiasa lah dengan budak kecil. Takut ada yang hilang ke, tangan sentiasa kena pegang. Ya, betul. So okay, mungkin any last word lah sebelum kita tutup. Last word sebelum kita tutup, kena menyimpan. Simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Yes. Kalau nak menyimpan, simpan baik-baik. Simpan baik-baik tu maksudnya janganlah sikit-sikit pergi kuis, sikit-sikit pergi cuit kan. Dah simpan 1,000, dah cukup 1,000, keluar 10. Tak boleh macam tu. So kena bila menyimpan, simpan baik-baik. Kena ingat matlamat dia, which is for emergency, for future use. So kalau kata nak menyimpan untuk travel, asingkan dengan benda-benda yang bukan untuk travel tu, untuk emergency ke, untuk family ke, apa-apa ke. So kalau nak travel, simpan duit dan travel, and make sure sampai. So kita kena ada satu benda yang kita look forward tu lah dalam hidup ni. And travelling is fun. Travel is best. So walaupun saya baru-baru je nak start travelling, baru nak start exploring the world kan, but it's really nice. Betul. So boleh slow-slow simpan duit, dan reward diri dengan kita buka mata, tengok dunia luar. So Okay. Bila sebut tentang simpan baik-baik, apa benda first yang terlintas dalam you fikiran? Benda simpan baik-baik benda yang terlintas dalam fikiran simpan baik-baik kenangan. Kenangan bersama orang yang kita sayang simpan baik-baik kan. Kena ingat sampai bila-bila macam tu Tapi maybe duit kena simpan baik-baik. Dah simpan, jangan diusik-usik. Itulah maksud simpan baik-baik kan. So itu benda yang terlintas kat fikiran bila sebut pasal simpan baik-baik. Okay. Terima kasih sebab, dan lagi satu, jangan lupa untuk follow Riz Saidon dekat social media.
Sebab nanti dia nak update tentang Kazakhstan pula. Betul. Nak update Kazakhstan. pasal Kazakhstan. Bukan Kazakhstan, Uzbek. Oh, maafkan saya. Tashkent. Tashkent Pergi Tashkent dengan Samarkand. So yang tu you target nak buat apa dekat sana? I memang ke mana saja I pergi, I cari nature. So I pergi Tashkent. Tashkent adalah bandar. Dan Samarkand adalah hilly punya tempat. Penuh dengan bukit bakau. Betul lah. So banyak bukit lah. Yeah. So memang I target cari tengok nature lah. So nantikan konten saya di Uzbek. Dan untuk tips travel boleh check out. Boleh kalau ada soalan ke boleh komen on my video pun boleh. Yes, kalau boleh komen nanti dia akan jawab dekat TikTok dia lah. Betul. Okay, dan jangan lupa selepas follow semua social media Rick Saidon, follow juga social media Pocket di semua platform social media yang ada. Dan ingat, simpan baik-baik. Okay, bye. Simpan baik-baik. Bye.